Tuan-tuan hina. Arab Saudi ada 3,000 tentera yang tak pulang, mati dalam perjuangan tahun 1973. Arab Saudi. Kuwait dia kata dia tak ada apa. Dia boleh hantar 40 kereta kebal dia. Waktu tu mereka mula meniaga minyak. Tahun 73 ada duit sikit, mereka beli kereta kebal. Kuwait pinjamkan kereta kebal dia dalam peperangan ni. Tapi sekali lagi lah, kerana Israel ini adalah sekutu Barat, Barat tak pernah menjual jet pejuang kepada pasukan, kepada mana-mana negara Islam yang berada di sekeliling Israel, kerana Henry Kissinger tak benarkan. Henry Kissinger menjadi wakil Israel dalam Rumah Putih sebagai seusaha negara. Amerika pula menguasai Perancis pada tu, menguasai UK, menguasai banyak negara kerana Amerika telah menyelamatkan negara-negara Eropah ni daripada kekalahan perang dengan Nazi. Jadi negara Eropah ada termakan budi dan sentiasa dengar cakap Amerika. Maka Eropah juga tidak menjual senjata mereka kepada negara Islam. Dan 1973 itulah, dalam perang daripada 6 hari bulan Oktober sampai 25 hari bulan Oktober tahun 1973, perang yang dipanjang dulu dipanggil tu Perang Ramadan tu, Islam kalah lagi sekali. Tapi Mesir dapat balik Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai yang dia kalah 67, Mesir dapat balik. Tapi Jordan kehilangan backup Bukit Golan. Lagi teruk Syria, dia kehilangan sampai ke Golan Heights. Sebab tu tuan-tuan tengok Golan Heights sekarang dekat yang berlaku orang-orang Golan Heights tu. Yang mana tempat di mana berlaku Soweja. Lepas tu dia nak luaskan sampai ke Daraa, ke Soweja bila berlaku perang saudara di antara Badui dengan tentera HTS dengan etnik saya lupa nama etnik, tak apalah, panjang jadi saya tak boleh ingat semua. Kemudian inilah yang menjadikan perang di mana tahun 73 tentera Islam kalah lagi. Jadi tuan-tuan tahu kenapa Hamas menyerang pada 7 Oktober? Kerana 1973 tu 6 Oktober. Sampai 2023, Hamas dah tengok 50 tahun. Tiada lagi perang yang pernah diberikan bantuan oleh negara-negara Arab. Setelah 2 kali negara Arab kalah perang, semuanya rasa macam serik. Dan dalam tempoh 50 tahun tu pula, muncul kerajaan-kerajaan Arab yang tidak lagi berpegang prinsip seperti Muammar Gaddafi. Yang tak pegang lagi prinsip seperti seperti Anwar Sadat dan juga Gamal Abdul Nasir. Naiklah negara-negara Arab yang semuanya meniaga minyak dengan Amerika dan kemudiannya berada di bawah telunjuk Amerika. Apabila Donald Trump naik 2017, dia cuba mengemukakan apa yang dipanggil sebagai Abraham Accord, dengan nak menyuruh negara-negara Islam mengiktiraf Israel. Dan dalam Abraham Accord kata, negara Arab kena iktiraf Israel dulu, barulah di dalamnya akan ada perbincangan pembentukan Palestin. Jadi Hamas nampak ini penipuan yang sangat besar dan Hamas kata kalau dia biarkan perkara ini, berarti dia langsung tak ada peluang untuk mendapatkan sokongan negara Arab bila negara-negara Arab telah mengiktiraf Israel lebih awal daripada sebelum mereka merdeka. Jadi genap 50 tahun tiada peperangan besar selepas berakhir perang 25 November 1973 yang dimulakan perangnya pada 6 Oktober 1973, maka Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober. Hamas tak boleh lancarkan 6 tu jatuh hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari Israel bersedia. Hari 7 ni adalah hari Israel bergembira. Maka serangan tu dibuat 7 Oktober dengan tahu pada pantauan Hamas inilah hari di mana mereka dapat memecah masuk ke Israel. Maka itu dilancarkan serangan 7 Oktober sebagai mengingati perang yang terakhir yang dipanggil Perang Ramadan yang dimulakan pada 6 Oktober oleh 10 negara Arab bagi cuba memerdekakan Palestin walaupun gagal. Inilah saya cerita kat tuan-tuan sikit sementara tuan-tuan ramai berada. Video ni tak ada playback. Kalau YouTube dia ada, kalau dekat biru dia ada playback, tapi dekat TikTok tak ada. Tapi kalau kawan-kawan yang mana rekod tu simpan, potong elok-elok lah. Nak pakai saya tak kisah siapa nak pakai video saya, tapi dengan syarat potong elok-elok, dan kalau ada komen jelek tolong delete. Saya bukan tak suka kena kritik, tapi komen jelek ni kita tak nak dengar lah. Setakat 8200 ni Angkatan Tentera Cyber milik Israel masuk ke dalam page kita, ataupun 8200 organik yang tak Israel tak bayar gaji pun, dia tetap nak menyokong Israel, pupuskan daripada page kita supaya mereka tiada suara. Kita duk kata apa, bagilah mereka komen supaya ada apa dipanggil freedom of speech. Tak ada. Barang siapa menjadi tentera Yahudi, barang siapa yang menyokong Israel, tak ada freedom of speech. Mereka adalah musuh nyata. Delete, ban dan condemn. Ini bukan masa nak bersifat demokratik bagi kumpulan yang menyokong genocide. Ini bukan nak bersifat demokratik bagi orang Malaysia ataupun orang Melayu yang menyokong pembunuhan genocide. Ini bukan masa demokratik bagi menyokong suara orang Melayu ataupun orang Malaysia yang membiarkan Palestin dibunuh. Okey, itu kita tak payah. Ini bukan masa nak mempertikaikan tentang itu tanah orang Israel dah duduk dulu.
pembangang-pembangang yang mengatakan bahawa 1948 Palestin tak ada raja, jadi kalau orang Israel datang nak ambil boleh. Orang-orang bodoh macam ni pun tonton biar komen dekat page ketika kita bercakap tentang topik penyatuan Islam. Maka itu saya jelaskan pada tuan-tuan. Jelaskan pada tuan-tuan, itulah sejarah dia. Yang mana hari ini kita terpaksa memulakan kembali. Selepas 1,300 tahun lebih Islam ini dibentuk oleh Rasulullah SAW dengan berpesan, peganglah umat, peganglah umat, peganglah umat. Peganglah pada konsep Muslim, mukmin, orang-orang yang bersaudara, tapi kemudiannya dipecahkan oleh British kepada Asabiah. Yang menjadikan kita ni Islam Malaysia, Islam Indonesia, Islam Yaman, Islam Oman, Islam Arab Saudi, Islam Iraq, ada tak Islam Parsi. Memecah belahkan kita dalam blok seluruh negara Islam ni bagi melemahkan Islam ni, kerana salah satu kekuatan Islam adalah ummahnya. Jadi apabila British dan Barat dan Amerika mengkaji, sesuatu yang mereka tak boleh buat adalah white supreme. Mereka tak boleh bentuk benua Eropah di atas nama we are the Western people. Mereka tak boleh bentuk. Kerana mereka adalah Asabiah yang lagi teruk. Mereka tak boleh jadikan semua bangsa Eropah di bawah we are European people in one country. Mereka tak boleh buat. Tapi mereka tahu Islam pernah melakukannya. Di mana Empire Islam ni dibina di bawah konsep ummah ni. Maka sejak itulah Barat melalui Henry Kissinger meneliti kelemahan dia. Maka dia kata nak pecahkan Islam ni, pecahlah mereka dalam 2 titik mereka paling lemah. Supaya mereka tak balik kepada umat-umat yang dulunya pernah menguasai dunia, kerana Muhammad telah mengajar kepada mereka tentang umat dengan menghapuskan konsep bangsa dan juga menghapuskan konsep Asabiah. Maka itulah akhirnya Islam hari ini dia jadi Islam Malaysia, dia jadi Islam Indonesia. Ini masalah Palestin, orang Malaysia nak pergi buat apa? Hinggalah begitulah British berjaya dan Barat berjaya mengkotak-katikkan dengan apa yang disebut sebagai doktrin Henry Kissinger 1967. Ada dalam buku dia, nanti boleh Ilham naik. Nanti kalau naik buku awal, tuan-tuan akan kalut log buku, saya cerita, tuan-tuan tak dengar. Buku datang kemudian, tak apa. Nanti sampai saya bagi. Nama buku tu Tata Dunia. Jadi Henry Kissinger kata, pecahlah orang Islam ni pada 2. Kerana ini masalah yang kita tak perlu reka. Kerana dalam diri orang Islam, inilah bahagian paling mudah mereka bermusuh. Pertama adalah mereka ada sejarah pergeseran yang sangat panjang tentang Sunni dan Syiah. Mereka mesti bertelagah. Kerana orang Sunni sangat melindungi nilai para sahabat dan orang Syiah sangat berpegang kepada pembunuhan Hasan dan Husain. 2 benda ni kalau bawa mereka berbalah, mereka akan berpecah. Maka di peringkat kenegaraan, mereka pecahkan kepada mazhab. Baiklah. Kalau bersatu pula orang Syiah ni, kalau bersatu pula orang Sunni ni, masih ada titik lemah. Di mana kerana kita telah pecahkan mereka pada Asabiah, mereka akan berpecah pada kumpulan fundamental. Fundamental ni nak pegang pada Islam yang asas. Yang kemudian dipanggil konservatif, dia nak Islam tapi ada sifat-sifat bangsa dalam tu. Ini terjadi dalam negara kita ni. Yang kita duk bertekak pasal khunut, pasal apa ni termasuk. Jadi kata Henry Kissinger, ini adalah buah percuma yang masalah ni telah ada dalam Islam. Mekarkan, hasutkan. Kalau mereka datang daripada puak Sunni, mereka masih ada titik lemah. Kerana sebahagian daripada mereka nak jadi fundamental, iaitu balik pada asal Islam. Sebahagian daripada mereka nak menjadi nasionalis Islam. Kerana pembentukan negara bangsa ni kena membina nasional dia. Macam kita di Malaysia, kita kena kekal lah nasionalis Islam. Sebab negara kita ni negara berasaskan Melayu Islam. Sebab ada percanggahan kerana ada bukan orang Melayu dalam negara kita. Maka kerana 2 titik percuma ni, kata Henry Kissinger, tak perlu belanja besar. Lagakan je, lagakan je, lagakan je. Sebab tu bila Iran menyerang Israel, banyak orang terkeliru bila kita pro Iran. Dia kata kita pro Syiah. Sebab orang tak tahu di antara pro Iran sebagai sebuah negara yang memerangi Israel dengan menyokong Syiah. Kita tak akan jadi Syiah tuan-tuan kerana menyokong Iran. Saya sokong pasukan bola sepak Iran ni daripada Piala Dunia tahun 78, saya darjah 6. Iran lawan bola. Waktu tu pertama kali Iran mewakili Asia. Ya, Asia ada 1 kota je waktu tu. Tak ada jadinya Syiah. Saya baik dengan orang Hezbollah apa semua. Sebab kita dah faham orang Syiah dengan dia, dan kita pun tak takut kerana kita telah ditanam dengan kefahaman Sunni dalam diri kita ni kuat. Kalau kita nak disunnikan apa tuan-tuan, nak disyiahkan apa? Kristian datang pada kita menawarkan harta benda. Etis datang pada kita menawarkan kebebasan. Evangelis datang kepada kita apa saja dia bagi. Kita tak pernah tergadai pun, kita tetap Muslim Sunni. Dengan segala dakwah yang ada depan mata. Liberal datang ke, Islam moderate ke datang ke, bagi mereka yang telah beriman kepada Islam dengan berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah dengan kita mazhab Syafi'i ni, tak ada. Kecuali yang nak jadi liberal tu bukan kerana Syiah punya masalah. Sebab bukan Syiah yang meliberalkan orang-orang dalam Sunni. Bukan Syiah yang memoderatekan orang-orang dalam Sunni. Itu kerosakan orang Sunni sendiri.
kerana telah menerima apa yang dipanggil doktrin daripada Barat. Kalau kita tengok kerosakan orang-orang Sunni ni, lebih teruk kerana mereka diliberalkan. Orang Sunni yang diliberalkan oleh doktrin Barat dengan orang Sunni yang dimoderatkan oleh doktrin Barat, lebih banyak ancaman dia, tapi kita nak ambil sebab sport dia tak bagus. Kita nak yang SPOT bagus adalah berperang dengan Syiah ni kerana dia masalah sensasi dan masalah dalaman. Padahal kalau tanya saya sebagai orang yang dah berusia 58 tahun, apakah kerosakan yang paling besar berlaku dalam kita, orang-orang Sunni di Malaysia? Adalah kerosakan kerana berkembangnya liberal dengan memakai kepiah Sunni. Berkembangnya kumpulan moderate Muslim yang berpegang kepada agenda human right dan juga agenda kebebasan yang melampaui batas agama tapi solat dalam satu saf dengan kita. Mereka juga orang Syafi'i. Tapi oleh kerana British dan juga Barat melalui apa yang dipanggil doktrin Henry Kissinger telah menanamkan kata kepada segala orang ni, masuk dalam secara saraf, hasut mereka untuk bergaduh. Masuk ke Malaysia, pecahkan golongan konservatif dengan golongan fundamental, kerana mereka ni walaupun sama mazhab tapi berbeza pandangan tentang identiti Islam dan identiti bangsa. Kemudian pulaukan pula. Bila berlaku Iran sebuah negara Islam, gunakan pula Syiah ni. Kerana Iran ini boleh menjadi tidak disukai oleh negara-negara Sunni kerana Iran sama juga Syiah. Sebab tu bila Iran menyerang Israel, kita pergi sokong Iran kerana sokongan ketenteraan, kita disyiahkan. Sebab kita tak boleh faham bahawa Iran sebuah negara yang kita sokong tak berhenti. Dia letak jauh lah daripada Syiah. Takkanlah tuan-tuan sokong Itali dalam bola sepak, tuan-tuan dipanggil pasukan Vatican City. Tuan-tuan sokong pasukan England yang pakai T dekat belakang tu, tuan-tuan dianggap sebagai pasukan Kristian. Tak ada isu. Menyokong pasukan bola sepak hanyalah setakat tentang hiburan sukan. Jadi ramai orang tak faham. Bila kita menyokong Houthi dan Hezbollah, bukanlah kita menyokong Syiahnya. Kita menyokong kerana waktu itu mereka saja yang mampu melancarkan perang gerila. Kerana tentera Ansar Houthi ini dia tak ada negara, dia perang secara gerila. Tentera Ansar di Lubnan, mereka tak ada negara. Mereka hanya kumpulan gerila. Kita sokong. Kita sokong adalah kerana semangat ketenteraan. Kita tetap Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana pada waktu itu, hanya ada 3 negara ni je yang nak perang. Kebetulan negara ni Iran Syiah. Hanya ada 2 gerila ni nak perang. Kebetulan Houthi ni adalah Ansar Syiah. Dan Hezbollah adalah Ansar Syiah. Itu kita panggil adalah hal-hal yang bukan tentang persenjataan. Secara persenjataan, mereka tengah tolong siapa? Ini jadi masalah. Kita marah dengan Iran, melupakan Iran perang kerana nak menolong saudara Sunni kita. Sanggup kita kata, biar mati orang Palestin, dibunuh oleh orang Yahudi, daripada Iran masuk campur. Hingga kita terpaksa mengatakan Syiah itu betul. Tak ada kena mengena, tuan-tuan. Ketika Iran datang, ketika Houthi datang dan ketika Hezbollah datang, mereka datang sebagai sebuah negara dan 2 buah kumpulan gerila yang sedang membantu orang Gaza yang diserang. Kita support. Dan benda itu tak akan mengubah akidah kita. Kerana kita jadi orang Ahli Sunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i ini dah diuji banyak kali. British perintah kita 400 tahun, tuan-tuan. Tak ada wanita Melayu menjadi gundik kepada orang putih. Okey, British, Belanda, Perancis, Portugis. Tak ada namanya Melayu kacukkan Portugis, Melayu kacukkan Belanda dan Melayu kacukkan British. Di mana orang Melayu sanggup menjadi perempuan simpanan hanya semata-mata nak mendapat kedudukan di kalangan orang-orang yang menjadi penjajah. Tak pernah berlaku dalam negara kita. Selama 400 tahun lebih penjajah datang. Penjajah datang menawarkan pelbagai benda, kita tetap orang Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i. Itu kekuatan kita. Jadi kita nak jadi takut hanya kerana Syiah di Iran, hanya kerana sekian jumlah orang tu. Hinggalah kita tak mahu menerima hakikat bahawa dalam perang ni kefahaman kita adalah geopolitik ketenteraan. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan, kadang-kadang kita tak takut hantu yang berada dengan kita. Takbir Allahu Akbar, lepas tu dia kata kebebasan beragama tak apa, Tuhan ni sama saja. Ahli Sunnah wal Jamaah, Allahu Akbar, wanita kan ada hak. Bukan semua isteri perlu setia pada suami. Takbir Allahu Akbar, wanita perlu kuas suara dia sendiri. Dia tak takluk kepada hukum nak pakai tudung apa semua. Tak semestinya. Itu lebih besar masalah kita. Daripada kita nak memikirkan takutkan Iran yang telah berjaya membina negara revolusi, yang mana kejatuhan Iran ini menjadi dendam kepada Amerika dan British adalah kerana isu minyak. Kalaulah Iran yang kata Iran ni pada tahun 1954, dia pajak minyak dia kepada British Petroleum. Tuan-tuan nak tahu sejarah British Petroleum. British ni setitik minyak pun tak ada. Amerika ada minyak. Cuma tak cukup untuk industri dia. British tak ada. Macam mana British boleh wujud British Petroleum? Setitik minyak pun tak ada di bumi Eropah. Kerana British berjaya masuk ke Iran zaman Shah Reza Pahlavi.
Di mana British mendapat kontrak pajak minyak. Pajak minyak. Syekh Reza pun pajak, British bayar, dia jadikan kekayaan peribadi. Masuk tahun 60-an, 70-an, orang-orang Iran mula merasa janggal kerana Saudi jual minyak dia dekat dunia. Okey, kemudian Iraq jual minyak dia dekat dunia. UAE jual minyak dia, Kuwait jual minyak dia, Qatar jual minyak dia, Bahrain jual minyak dia. Kenapa Iran ni dipajak minyak? Amerika dan British nak, kerana inilah minyak yang akan menjadikan sumber ekonomi mereka dibeli pada harga murah kerana mereka dah pajak minyak Iran. Jadi apabila rakyat Iran marah dan memberontak, tiada jalan keluar untuk menjatuhkan sebuah kerajaan yang dipanggil kerajaan Pro Barat dan sebuah kerajaan dipanggil Western in the Eastern country ataupun Western Islamic country. Maka naiklah gerakan agama yang dibawa oleh Ayatollah Khomeini. Dibawa runut agama kepada orang-orang Parsi. Hanya agama sajalah yang dapat mengeluarkan orang-orang Parsi Iran pada waktu itu ditindas daripada Syekh Reza Pahlavi yang memajak minyaknya kepada British dan Amerika dengan keuntungan hasil cukai pajakan itu diambil untuk keluarga dia. Rakyat jadi miskin. Maka revolusi Iran bermula. Bila naik saja revolusi Iran, jatuhlah kerajaan Syekh Reza Pahlavi 1979. Amerika bukan kehilangan Syiah. Amerika bukan kehilangan Sunni. Amerika dan British kehilangan minyak. Dengan kehilangan minyak tu, mereka menjadi sangat marah kepada gerakan negara Islam baru ni kerana negara ini tak mau lagi memajak minyak. Apa saja perjanjian yang berlaku di antara Amerika dan British dengan kerajaan Syekh Reza Pahlavi terbatal apabila naik Ayatollah Khomeini dan kerajaan revolusi Islam Iran. Kerana marah ni lah tuan-tuan. Digambarkan kepada semua sistem monarki di Iran, di negara Sunni, bagaimana jatuhnya Raja Parsi ni dipanggil pula bagaimananya jatuh raja. Padahal ini raja yang zalim. Syekh Reza Pahlavi ni kerana dia adalah raja yang tak berpegang kepada ideologi agama. Dia membenarkan bikini. Pantai telanjang boleh dilaksanakan di Iran. Dia membenarkan arak. Dia membenarkan apa saja kerana dia ingin menjadikan Iran adalah Western Western in the Eastern country. Bila naik saja revolusi ni, marah Amerika dan juga British kerana mereka terpaksa beli minyak pada harga yang sama ditetapkan oleh pasaran antarabangsa. Dia tak dapat lagi minyak pajak. Dulu minyak pajak, dia bayar duit pajak aja atas tanah dan atas telaga yang dia gali. Maka itulah mereka mula memburukkan Iran dengan kata naiknya Syiah. Nak jatuhkan balik Iran ni supaya mereka dapat sebuah kerajaan yang boleh pajak minyak balik. Kerana Iran adalah negara kelima pengeluar minyak terbesar di dunia. Maka diwar-warkan Iran ini sebagai Syiah dan diberi amaran kepada seluruh negara-negara Arab monarki. Tengok bagaimana Ayatollah telah menjatuhkan Syekh Reza Pahlavi. Kalau kamu tak kawal Ayatollah, revolusi Islam ni sampai ke Saudi, Bani Saud akan habis. Benda ni sampai ke dalam Qatar, Bani Nayan akan habis. Sampai ke semualah Bani ni akan habis. Kamu akan habis. Jadi maka negara-negara Islam yang berorientasikan Sunni mula termakan hasutan naiknya sebuah empire Syiah. Dan Amerika menakut-nakutkan cerita ni melalui kebijaksanaan Henry Kissinger, Yahudi yang menjadi penasihat yang membentuk pola politik ni. Hinggalah kemudiannya sampai sekarang, barulah orang Islam sedar bahawa musuh mereka yang nyata adalah Amerika. Dan hari ini Amerika kekal sebagai satu negara tunggal yang masih lagi menyokong Israel. Manakala negara seperti Jerman dan Itali tak menyokong dalam bentuk politik tapi masih menjual senjata. Bila saudara faham dan saudara dengar tentang perkara ini, barulah saudara boleh ambil iktibar bagaimana mental dan juga sudut pandangan kita melihat perbahaya Syiah tu sangat besar ke atas Iran kerana naratif yang disusun oleh media barat. Kerana media barat dah tahu dah, bawa je kisah mazhab ni akan bangkitlah porak-poranda kerana penghinaan terhadap sahabat. Orang Sunni marah. Kemudian dibangkitkan pula kisah ni tentang Hasan dan Husin. Orang Syiah akan marah terhadap sejarah tersebut. Maka titik perpecahan dan titik pemisah yang inilah yang diwar-warkan. Jadi akhirnya wawaran ni berlaku dengan cara besar. Apabila negara-negara Arab yang takutkan revolusi Islam Iran ni, kerana pemimpin dia ni takut jatuhnya kerajaan Iran, maka ulama'nya memainkan peranan. Mula-mula pemimpin negara, dia takut Iran ni sebuah negara Syiah. Maka bermula pula daripada pemimpin negara turun kepada ulama'. Maka para ulama' mula memburuk-burukkan Iran sebagai Syiah. Dengan membesarkan kisah-kisah Syiah yang menghina para sahabat. Tersebarlah. Bermulanya perang untuk mempariahkan Syiah. Bermulanya perang untuk mengasingkan Iran adalah membawa naratif. Naratif ini adalah agama yang menghina para sahabat. Merebaklah ke seluruh negara Syiah. Tertanamlah dalam fikiran kita. Asal sebut Iran, Syiah yang menghina sahabat. Iran, Syiah yang menghina sahabat. Iran pula jadi marah. Asal sebut Sunni je, ini negara yang mencela, yang membiarkan kematian Hasan dan Husin.
Ini daripada waris nenek moyang mereka dulu, Muawiyah ni adalah orang yang membunuh Hasan dan Husin. Ini orang yang tidak mau memuliakan Fatimah. Berlaku itulah kisah yang begitu panjang yang saya cerita bagaimana Harry Kissinger berjaya. Dan akhirnya itulah yang menjadi titik hingga sekarang. Kita tak boleh membezakan di mana kita nak melihat kebaikan perang ini apabila Iran dan juga Houthi dengan Hezbollah terlibat. Kerana kita telah ditanam oleh British. Ini bukan ditanam oleh ajaran Islam. Jadi bila para ulama mengembangkan benda ni sebagai medium, kerana raja menitahkan kepada para ulama, kembangkanlah Syiah ini bahaya kerana mereka mungkin menjangkau seluruh tanah Arab dan merevolusikan kejatuhan semua pemimpin-pemimpin berorientasikan kepada kerajaan monarki. Maka monarki ini tekan para ulama, mainkan kisah Syiah ini adalah sebuah ajaran yang sesat. Syiah ini adalah sebuah golongan yang menghina para sahabat. Sampailah kita third layer ni orang awam. Kerajaan, para ulama dan orang awam. Orang awam pun membawalah naratif ni selama berpuluh-puluh tahun, maka akhirnya kita akan melihat Iran Syiah penghina para sahabat. Iran Syiah sesat daripada Islam. Syiah pula melihat Sunni ini adalah mereka yang bertanggungjawab ke atas pembunuhan Hasan dan Husin. Itulah cerita dia supaya tuan-tuan faham. Supaya tuan-tuan ambil masa ketika saya rasa lega, tuan-tuan follow. Kerana saya berkelana dalam sumut ni. Saya fikir kata Alhamdulillah lah setiap kali saya run sumut ni. Golongan yang masuk dah tak tanya dah di mana berada apa. Sumut dah tak jadi dah tentang pelayaran. Tapi sumut mula menjadi kisah di mana tuan-tuan masuk dan saya berkesempatan bercerita dengan tuan-tuan. Mengenai bagaimana nak membetulkan minda kita untuk bebas daripada penjajahan Barat ke atas ideologi Islam. Ideologi Sunni anti-Syiah ni banyakkan ditanam oleh Barat. Kisah-kisah perpecahan Sunni dan Syiah ini adalah kerana agenda di mana Barat menghasut negara-negara Sunni supaya pemimpinnya menggunakan para ulama mencipta kitab-kitab dan menyampaikan syarah anti-Iran supaya Iran tak berkembang menjatuhkan kononnya empire-empire Sunni yang dikuasai oleh raja-raja monarki kerana Iran dibina di atas Syiah yang menjatuhkan kerajaan monarki Shah Reza Pahlavi yang pro-Amerika dan pro-British. Itu je kisah yang saya ceritakan pada tuan-tuan supaya pada stream ni tuan-tuan ambil sedikit tiba. Esok saya cerita lagi. Saya belum masuk zon kuning, belum masuk zon merah. Masuk zon kuning saya terpaksa dispose FB saya dan TikTok saya. Kerana saya tak nak nanti kena hijack lepas tu habis kan. Saya pun dah Alhamdulillah tuan-tuan ada lonjakan rakan baru di TikTok saya daripada 360 lebih ribu akaun ni. Saya tak apa peduli dulu, saya pakai akaun 3 sebab kerap kena ban. Tapi sekarang TikTok tak boleh ban akaun ni sebab tuan-tuan duk support beli buku. Saya cerita apa pun TikTok tak pernah gelap kan. TikTok tak pernah putuskan. Kerana kelebihan dia adalah kita bina beg kuning meniaga dengan TikTok. Jadi TikTok kata, nak tendang berapa aku dapat 10%. Jadi setiap kali itulah saya buka beg kuning dan tuan-tuan support. Menjadikan kebelakangan ni langsung saya tak terima warning tentang diskriminasi, tentang benda-benda apa. Sebab TikTok kata apa, nak hina berapa dia bagi aku 10%. Jadi saya naikkan buku dan saya naikkan apa, satu adalah satu perniagaan, win-win situation, saya boleh meniaga kerana saya adalah streamer sepenuh masa. Yang kedua, beg kuning juga menjadikan TikTok tak boleh nak lebih kurang dengan saya nak ambil tindakan ban saya apa semua kerana saya adalah orang yang menyumbang 10%. Jadilah tuan-tuan, kita bagi 10% dekat TikTok. Okey, saya sarankan tuan-tuan ambil, kalau tuan-tuan bajet kecil, ambil buku yang saya cerita ni. Sejarah dia ada banyak dalam tulisan Ustaz Nasai. Bab 10, 11, 12 dan 13. Iaitu dalam akar konflik. Sebab saya tak bawa buku tu, saya tunjuk buku ni lah sebagai contoh. Sebab TikTok ni kan tak naik buku nanti. Dia tak naik buku nanti, dia bagi kat saya warning penalti pula kerana tidak menaikkan produk perniagaan. Oh, sekali kamera pula dah. Sekejap. Okey, tak ada boleh baca tak? Oh, kena kali je. Ilham kena flip kamera dulu. Okey. Kalau saya, buku ni saya tak nak jual. Saya nak tumpangkan tuan-tuan beli buku akar konflik Iran, Arab dan Israel. Okey, tuan-tuan ambil. Okey, tuan-tuan ambil. Tak ada masalah. Tiap hari ada je orang beli. Bila numbers 13,000 lebih ni, insyaAllah lah saya boleh jual dia lebih pada 100 set berdasarkan pengalaman saya stream ni. Jadi tuan-tuan baca buku Tuan Haji Nasai. Ingat kalau tuan-tuan mempunyai daya baca yang tinggi, baru beli buku Henry Kissinger tu, Tata Dunia. Tanda Dunia beg nombor berapa, Ham? Kerana Tata Dunia ni memerlukan disiplin sebab Henry Kissinger mendedahkan sendiri bagaimana dia membina orientasi anti-Islam. Dalam buku tu juga, Barat percaya kerana apabila Amerika menguasai media,
dengan orang-orang Yahudi membeli rangkaian-rangkaian media dan termasuk media hiburan Time, AOL, Warner. Sebab tu tuan-tuan tengok asal pakai kafiah aja pengganas. Asal pakai kafiah aja pengganas. Katanya dalam filem-filem yang dikeluarkan oleh Hollywood. Kerana Hollywood juga dikuasai oleh pelabur Yahudi melalui Time, Warner, AOL. Time menguasai media. Warner menguasai dunia hiburan. AOL adalah American Online. Jadi dengan penguasaan ni, mereka berjaya menyusun naratif yang kemudiannya menyempitkan minda kita. Okey, siapa nak tata dunia RM60, tapi tata dunia bacaan dia akademik. Kerana ditulis oleh Harry Kissinger. Tapi Harry Kissinger telah membocorkan sendiri rahsia dia untuk kita faham. Di mana dia tulis 3 perkara. Pada tahun 67-73, kemudian buku tu 2014. Dia tulis Amerika kena ada 3 benda. Jangan tinggalkan Eropah, Eropah adalah sekutu. Sekutu kuat Amerika. Kerana pada waktu Harry Kissinger melihat Rusia, era Soviet komunis hinggalah era Rusia moden, dia tetap menganggap Rusia adalah musuh nyata bagi Amerika. Yang kedua, kata dia, jangan tinggalkan Asia. Jangan tinggal. Waktu tu dia tak tinggalkan Asia. Dia dah nampak China akan bangkit. Dia kata jangan tinggalkan Asia kerana Asia ini masih boleh dijajah. Mereka menjual bahan mentah yang murah kerana kita boleh beli bahan mentah dengan menindas mereka pada harga yang murah kerana mereka tak ada sains dan teknologi. Kita buat barang balik sains dan teknologi, mereka lah pembeli yang membeli dengan harga yang mahal. Kaut barang mentah mereka dengan harga yang murah. Biji galian, getah ke apa saja sumber, kaut dengan harga yang murah. Buruh murah, kaut. Buat material sains, jual balik pada mereka dengan harga yang mahal. Maka kita akan mendapat keuntungan daripada orang Asia. Yang ketiga, kata dia, jangan benarkan Islam bangkit. Sebab itulah mereka menjatuhkan orang seperti Muammar Gaddafi. Mereka menjatuhkan orang seperti Anwar Sadat. Mereka menjatuhkan orang seperti Saddam Hussein. Asal ada saja seorang yang cuba menimbulkan kebangkitan Islam, kata Harry Kissinger, hapuskan kerana Islam tak boleh dibenarkan, diumahkan. Biarlah mereka hidup cara sekarang. Islam yang berorientasikan negara bangsa dan Islam yang terus bertekak tentang mazhab dan Islam yang terus bertekak tentang fundamental dan juga konservatif. Idea itulah yang dibawa sampai sekarang oleh The New Age. New World Order. New World Order yang ditajuk oleh George Soros, juga seorang Yahudi. Soros ni juga berpegang kepada ideologi mentor dia. Walaupun Soros seorang ahli perniagaan, Soros melapor banyak dalam bidang komunikasi media dan campur tangan pelaburan ke atas negara-negara yang dia nak ubah sistem politik. Kerana dia, mentor dia adalah Harry Kissinger. Harry Kissinger adalah seorang ahli politik yang menjadi sosial negara. George Soros adalah seorang billionaire yang melabur untuk kepentingan Israel. Jadi tuan-tuan boleh ambil buku tu, dan kalau tuan-tuan nak buku yang mudah baca, yang mudah faham, kalau tuan-tuan orang yang baru basic, tuan-tuan ambil buku sahabat saya, iaitu Akar Konflik Israel, Iran dan juga Arab. Iran, Arab, Israel. Begitulah tajuk bawah dia. Sebab saya tak bawa buku tu, saya terpaksa naikkan buku ni. Tuan-tuan lock, kalau nak ambil combo dia, tuan-tuan tak begitu celik tentang sejarah Palestin, terutama Palestin moden 2004 yang mana Hamas menang pilihan raya, pelantikan Ismail Haniyeh sebagai Perdana Menteri, pembentukan kerajaan campuran selepas Bai'ah Mekah pada 2009 di mana Raja Aziz panggil Hezbollah panggil Hamas dan juga Fatah untuk bergabung, di mana Hamas bersetuju. Presiden diberikan pada Fatah, tapi tebing barat mereka perintah secara otonomi. Manakala Gaza mereka perintah secara otonomi, manakala tebing barat diberikan kepada Fatah. Kalau tuan-tuan nak lock buku tu, combo Ilham jual RM260. Kalau beli asing 30 dengan 35, arus 30. Akar Konflik ni bukan saya terbitkan, saya jual untuk membantu penulis dia. Selain penulis tu memang bagus, Ustaz Nasai ni dia adalah orang yang sekarang melanjutkan pelajaran dia dalam bidang PhD di China. Dia pergi ke China, dan Ustaz kenapa pilih China, tak pergi ke Oxford? Saya nak menyeluduk masuk dan memugar banyak ilmu tentang negeri China ni, kerana China adalah kuasa pembangkit baru. Saya nak tahu bagaimana China beroperasi. Jadi saya harap dia balik, dia jadi lecturer. Sold out dah, apa yang dah sold out? Kita tambah je. Kalau sold out kita tambah, sebab semua buku-buku yang saya jual, buku apa yang sold out? Okey, Ilham kata dah ada dah. Tadi yang sold out buku apa? Akar dia tambah. Akar kita tambah. Sebab pembekal dia baru keluar. Pasal akar ni, dah. Tengah tambah. Lock je. Kalau buku Harry Kissinger pun sold out, kita boleh tambah. Sebab buku tu masih ada dekat IDBE. Yang tak boleh tambah adalah kalau sold out buku Imam Syafi'i. Buku Imam Syafi'i yang RM20 tu dah sold out. Saya dah ada banyak buku sold out. Tak boleh nak tambah sebab printer tak jangka. Bila saya datang stream di Sumut ni, tuan-tuan masuk ramai. Dia tuan-tuan lock pun ramai support saya.
supaya membolehkan ke perniagaan yang tuan-tuan bantu saya boleh menjadi kekal berniaga, meninggalkan pejabat saya kerana saya berniaga sepenuh masa sebagai penjual buku dan pakaian terpakai sejak tahun 2020 lepas saya pencen sebagai Senior Vice President di media. Lepas tu saya stream dengan tuan-tuan pula, saya nak insurans di mana kebebasan saya berucap ni tak boleh saya perolehi kalau saya berucap tanpa ada beg kuning tuan-tuan, tanpa ada buku, tanpa ada pendaftaran buku-buku ni menyentuh mengenai isu-isu geopolitik. Dah lama dah TikTok black dengan saya. Sekarang dia tak black lah sebab saya adalah rakan niaga dia. Itu cara kita bermain dengan kebijaksanaan bagaimana kita menyusun politik moden. Kita nak bercakap tentang orang Islam, kebebasan Islam, kita berniaga buku untuk dapat pendapatan dan buku juga menutup mulut TikTok daripada bertindak agresif setiap kali kita bercakap tentang Palestin. Sebab tu saya tak takut semua perkataan sebab setiap kali saya daftarkan sebuah buku, saya dah sebut buku ni kena sebut Israel, buku ni kena sebut Hagalah, buku ni kena sebut Zionis, buku ni kena sebut Iran, buku ni kena sebut Syiah, kena sebut Sunni, saya daftarkan semua perkataan. Sebab bila setiap kali tuan-tuan nak buka beg kuning, setiap buku yang nak naik ni kena didaftarkan detail isi dia. Kena tangkap gambar depan belakang. Lepas dia lulus baru boleh jual. Bila jual, barulah semua perkataan dan semua tema yang kita daftarkan tu boleh dituturkan secara verbal. Jadi bila AI dia baca, saluran ni tak boleh sensitif dengan isu Zionis sebab dia daftar buku dia menyentuh tentang Zionis. Saluran ni tak boleh dikenakan tindakan kalau dia bercakap tentang Hamas kerana dia menulis buku yang berkaitan dengan Hamas. Okey, gitulah kita atur dia. Dan saya ucapkan terima kasih kepada 10,000 lebih orang. Ramai orang masih tengah lock lagi ke? 89 lock. Saya harap kita boleh dapat 100 lebih. Tuan-tuan tengoklah buku apa kata tuan-tuan. Imam Syafi'i. Saya kena naikkan tukar buku sekejap. Kalau tuan-tuan nak buku Imam Syafi'i, lock. Tapi saya jual buku geopolitik lah. Buku sastra ni bila-bila masa saya boleh jual di Malaysia. Ketika tuan-tuan yang masuk ni kebanyakan sedang mengetahui arus geopolitik dunia. Elok saya jual buku geopolitik tadi iaitu akar konflik Iran, Arab dan juga Israel dengan buku basic untuk tuan-tuan tahu. Buku tu semua ditulis untuk orang awam sebab saya dah bagi tahu dengan Tuan Haji Nasai Ismail, jangan tulis yang heavy macam kita duk tulis untuk jurnal. Kita tulis yang bercarafkan apa yang kita panggil sebagai penerangan je. Kita jangan buat jurnal. Jurnal orang awam Malaysia tak baca. Jurnal ni kita orang akademik dan jurnal ni kita peminat-peminat esei berat kita baca. Kita kena menulis sekarang dalam bentuk apa yang dipanggil sebagai medsos writing. Yang mana media sosial boleh faham. Jadi kita bukukan dengan secara lebih tersusun supaya tuan-tuan boleh dapat. Bahasa Rumi lah tuan-tuan. Takkanlah buku Inggeris. Saya jual semua buku Melayu. Saya tak jual buku tulisan Jawi dan saya tak jual buku Inggeris. Semua platform saya tu jual buku Melayu yang diterjemahkan. Henry Kissinger diterjemahkan oleh Institut Buku Darul Ehsan. Satu agensi penterjemahan buku yang hanya menterjemah buku-buku high-end je. Sebab tu saya katakan, kalau tuan-tuan betul-betul berminat dengan geopolitik, naik satu takah daripada biasa, baca Henry Kissinger. Kalau tuan-tuan nak jadi pemula, baca dulu buku Akar Konflik. Dan buku Palestin yang saya kata tadi tu. Kalau tuan-tuan minat nak support buku-buku saya, belilah mana-mana buku saya yang ada tu. Anekdot Kenangan adalah buku baru saya ni. Selepas saya menerbitkan Anekdot Jalanan, terjual 35,000 naskah. Saya terbitkan Anekdot Kembara, terjual 28,000 naskah. Cuma kita tak jangka waktu saya mengembara, kerana Anekdot Kembara tu laku keras. Printer tak cetak lah sebab dia kata kebiasaan sebulan Mazana jual 400 buah ke 600 buah je. Jadi kita tak cetak. Rupa-rupanya saya datang sini, 1,000 log saudara buat dalam tempoh 4 hari je. Jadi pencetak terpaksa kejar cetakkan tapi dia kena tunggu 3 minggu. Ataupun tuan-tuan nak buku terbaru saya ni lah, Anekdot Kenangan yang baru dicetak, baru terjual lebih kurang dalam 10,000 naskah. Sekarang ni tengah cetak edisi 10,001 sampai edisi 13,000. Tapi ni ada dekat saya, tuan-tuan boleh log kalau tuan-tuan nak 270. Tapi dia tak berkaitan dengan geopolitik. Ini berkaitan dengan bagaimana saya dibesar dan dimatangkan oleh pengalaman masa kecil. Membesar di negeri Kedah. Kemudian memilih kenangan masa kecil lah banyak. Kemudian bagaimana kehidupan lahir dalam keluarga miskin tidak memiskinkan harapan saya. Lahir dalam keluarga yang tidak berada tetapi mengayakan saya dengan pengalaman dan keinginan melalui semua cabaran hidup tanpa pernah merasa takut dan tanpa pernah bergentar ke belakang. Okey, kalau gitu Ham dah add banyak dah. Tuan-tuan dah lock semua. Kita capai 100 lebih lock dah, Ham. Okey, saya jangka kita dah capai dah jumlah lock. Saya berapa tuan-tuan? Saya dah selalu saya tunjuk. Ini ada 2 lubang udara yang ada. Okey, ini lubang udara. Ini saiz bilik saya. Jadi saya tak boleh stream di luar. Kerana satu, saya bercakap, nanti ganggu klasi yang lain. Lepas tu di luar pula, klasi yang lain juga buat komunikasi. Sebab kita ada komentator untuk TV, radio pekerja Itali dia ada atas ni. Dan saya tak nak hubungan kapten. Kapten duduk di depan ni. Kapten duduk sini.
first officer, dia duduk lepas office saya. Kalau berlaku kecemasan, mereka dua akan saling berkomunikasi dengan menjerit. Kalau saya tengah buat stream, saya ganggu setiap kali berlaku komunikasi. Kita semua kena diam. Sebab mereka menggunakan komunikasi lisan. Jadi bilik saya ni sangat kecil. Nampak tu Ilham berkipas tu. Okay, bilik kita kecil. Dan dia panas kerana tiada udara yang cukup. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita jumpa lagi besok insya-Allah kalau tak ada panggilan meeting dan kami dapat habiskan kerja kami awal. Saya cuba live 2 kali esok. Hari ini saya dapat 1 live sebab kami terpaksa mengemaskan kapal. Dan tadi enjin diperbaiki, bunyi enjin yang kuat menjadikan saya tak boleh live. Saya live sekali je tadi. Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan semua yang support saya dalam perjalanan ni. Dan saya akan terus live dengan tuan-tuan hinggalah pada kami diberi maklumat masuk zon kuning, saya akan dispose. Dan kita tak akan live lagi lah. Kita akan gunakan WhatsApp. Saya hantar WhatsApp pergi ke office yang akan install dekat TikTok dan juga Biru. Update yang terkini. Untuk safety supaya akaun saya tidak dirosakkan oleh pihak musuh kalau jatuh. Telefon saya jatuh tangan musuh. Terima kasih semua. Doakan untuk Gaza. Jangan lupa Gaza. Assalamualaikum.